di zaman sekarang kita jadi orang jenis macam mana? Yang terbaik, kita jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Kalaupun kita dapat manfaat, kita masih fikir apa nak bagi faedah pada setiap orang ni. Oh, adik ni apa manfaat nak bagi dia, ini nak apa dia. Kalau boleh setiap orang kita fikir, maknanya apa? Punyalah kita nak jadi seorang yang bermanfaat kepada orang lain. Zaman sekarang petrol dibimbangi kan, apa diesel naik harga. Kita orang kaya, ni kita nasihat pada orang kaya sikitlah. Kan pendapat. Kan nasihat kan pendapat. Kalau kita tak membazir, minyak akan kurang dibimbangi, nanti stok tak cukup. Duit kita kalau habis minyak, kita isi lain, kita tak bimbang. Tak ada kerja setahun pun kita kaya raya. Kalau contoh kita orang kaya lah, kita tak bimbang. Tapi disebabkan kita ada sikap yang baik ni. Sikap apa? Sikap nak jadi bermanfaat pada orang lain. Walaupun aku kaya raya, walaupun aku tak bimbang nak belanja hari-hari habis gitu saja, isi minyak 5-6 kali sehari pun aku tak bimbang apa. Tapi disebabkan aku nak beri manfaat pada orang lain, kalau aku isi minyak, aku guna kereta, pasang aircon kuat, lepas tu guna minyak yang banyak, akan menyebabkan minyak di sisi minyak akan jadi kurang, betul tak? Bila kita beli akan jadi kurang. Supaya bermanfaat pada orang lain, aku slowkan aircon. Kenapa aku slowkan aircon? Kalau aku tak kuat aircon pun aku tak mati. Kan? Pagi-pagi naik kereta tak pasang aircon, pukul 7 pagi tak pasang aircon. Biasanya 6 pagi tak pasang aircon, ni 7 pagi tak pasang. Sebab apa? Tak panas mana pun. Kenapa buat macam tu? Sebab nak bermanfaat kepada orang lain. Tak kena bagi duit ke tak nak bagi duit, bahkan duit kita jimat lagi. Apa yang kita nak sebut itu adalah kita jadi seorang yang sentiasa fikir macam mana nak bermanfaat kepada orang lain. Tak susah tau sebenarnya bila kita biasa berfikir bermanfaat pada orang lain. Kadang-kadang benda tu menguntungkan kita lagi. Mula-mula kita rasa macam kita terpaksa korban itu, kita terpaksa korban ini, orang lain tak payah buat apa-apa. Tapi bila dah terbiasa dengan sikap macam tu, kadang-kadang kita tak sedar kita untung dengan cara tu. Macam tadilah, kita jimatkan minyak kita sebab nak bagi ramai, setiap orang boleh dapat stok minyak cukup. Jadi kita buat macam tu kenapa? Nak bermanfaat orang lain. Akhirnya jadi apa? Akhirnya kita jadi seorang yang jimat untuk duit poket kita sendiri. Macam itulah Allah SWT boleh bagi rezeki kepada orang-orang yang bertakwa pada Allah. Bersikap bermanfaat pada orang lain itu bertakwa kita, bertakwa. Sebab niatnya adalah kerana Allah Subhanahu